DPR Malaysia terkejut saat mengetahui harga kelapa di negaranya melonjak, yang turut berdampak pada kenaikan harga santan dan berbagai makanan berbahan dasar kelapa. Mereka tidak menyangka bahwa penyebab utama kenaikan harga tersebut berasal dari Indonesia. Sebagai negara dengan produksi kelapa terbesar di dunia, Indonesia merupakan eksportir utama kelapa ke Malaysia dengan volume ekspor tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain kelapa, Malaysia juga mengimpor banyak bahan pangan dari Indonesia. Hal ini membuat DPR Malaysia panik, karena Indonesia dinilai memiliki potensi untuk mengendalikan harga bahan pangan di negara mereka. Santan memang harganya masih tinggi karena perayaan sekarang ini masih berjalan, dan kita yakin bulan depan barangkali akan stabil. Oleh kerana pun kita juga mengambil langkah import tambahan lagi daripada Sabah. Indonesia, Sabah dan Sarawak kita akan buat import tambahan. Minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan perancangan terperinci jangka pendek, panjang, pertengahan dan panjang untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, yang boleh mencecaskan keseluruhan rantaian bekalan dan nilai berteraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan, kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Terima kasih. Lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, ada disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan harga kelapa di pasaran sejak November 2024. Berpunca daripada kenaikan harga kelapa import dari Indonesia, berikutan kekurangan bekalan serta peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke China. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM1.10 sebiji, meningkat kepada RM1.80 sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Kedua, berlakunya fenomena melawas, iaitu pertumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencambahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang boleh mempengaruhi kesuburan serta penghasilan kelapa. Faktor cuaca seperti kemarau dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui Fama akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak, bagi memastikan bekalan kelapa bagi kegunaan Semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Sehingga 4 Mac 2025, Fama dan Fama Corporation telah membawa masuk bekalan kelapa tua 734,096 biji dari negeri Sabah dan negara Indonesia dengan nilai belian 1.615 juta. Tapi saya bimbang sebab kita lihat trend santan terutamanya dalam masa 3 bulan saja. Contoh, hujung tahun lepas harganya lebih kurang 8 hingga 12 ringgit sekilo untuk santan segar. Tapi sekarang 15 hingga 20 ringgit sekilo. Jadi ini akan menyebabkan perkara-perkara yang bersangkutan. Jadi soalan saya, kalau kita masih bergantung sebanyak 90.8% sebagaimana yang Menteri jawab daripada import, terutama daripada Indonesia, jadi saya dapati ianya akan tidak menjamin produk itu daripada pengeluaran sendiri. Jadi apakah sebenarnya kerajaan Malaysia ada perancangan untuk mengutamakan penanaman secara besar-besaran ataupun berkelompok ataupun mengumpulkan kumpul-kumpul kecil ataupun menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita kita jadikan dia sebagai pengumpulan di bawah satu agensi seperti Felda, Felkra dan Risda. Saya nampak ianya lebih mantap di mana kita dapat menjadikan satu agensi fokus untuk memastikan isu produk kelapa ini ataupun penanaman kelapa ini. Pada hari ini kita pergi kepada soalan umum soal kenaikan harga kelapa dan sebagainya. Memang sekarang ini kita sedang melaksanakan kajian regulatory impact assessment bagi cadangan penubuhan lembaga penjagaan nenas, kelapa dan durian
akan disatukan. Dengan adanya lembaga ni, kita harap dia dapat dirancang dengan lebih baik, terutama penanaman kelapa pada masa akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Bila Indonesia hadapi masalah kenaikan harga, maka berlaku kenaikan harga santan di Malaysia. Oleh itu kita ada pula sekarang ini bila harga kelapa tinggi, ada pula di Pulau Pinang misalnya ada yang sawah padi mereka convert jadi tanaman kelapa. Kalau itu tak perlulah sebab padi pun kita perlu untuk beras masih belum cukup. Carilah tanah-tanah baru, tanah-tanah di bawah kerajaan negeri untuk diusahakan tanaman kelapa. Pasarannya terjamin untuk beberapa tahun yang akan datang. Kerana kita nilai import ni kita tahu bergantung kepada ihsan negara yang mengekspor itu. Kalau mereka boleh jual di negeri lain dengan harga yang lebih kompetitif, maka mereka kurangkan jualan mereka kepada kita. Tapi di sekarang ini Indonesia tidak mengurangkan, cuma dinaikkan harga. Itu hak mereka. Karena kita tahu pasaran kelapa bergantung kepada apa-apa pun bergantung kepada permintaan dan penawaran. Terima kasih. Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Mak Sabu ni berada di alam khayalan atau alam yang nyata. Nak ekspor kelapa ke China, santan dalam negara pun tak cukup. Kita sendiri pun import kelapa dari Indonesia. Mak Sabu ni macam mak jening lah, keluh netizen dalam media sosial. Bila Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu melakukan pertukaran memorandum MOU antara Malaysia dan China untuk ekspor kelapa segar. Mula-mula kita kena tahu di Malaysia ni ada 2 jenis kelapa. Yang pertama, kelapa matak ni sesuai untuk buat santan. Yang kedua, kelapa pandan untuk kita minum, untuk hodok jual tu, tepi-tepi jalan, kelapa muda tu, kita panggil kelapa pandan. Dan kita kena tahu juga, petani dekat Malaysia ni banyak tanam kelapa pandan hok kita minum tu. Iaitu memang banyak di pasaran, memang banyak ditanam di Malaysia. Kelapa matak ni hok buat sate tu, hok kurang di Malaysia ni. Hok kurang di Malaysia. Sebab tu kita kena import kelapa tu di Indonesia untuk mencukupkan bekalan kita. Sebab itulah Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu ni tanda tangan MOU untuk ekspor kelapa segar. Ini akan membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk tanam pokok kelapa pandan. Sebab kalau pokok kelapa matak tu hok buat sate tu, dia lambat dapat hasil. Yang kelapa segar, kelapa pandan macam ni, hok orang minum ni cepat kita boleh jual. Nak kritik boleh, tapi banyak yang membaca dulu. Nampaknya, pengaruh Indonesia pada sektor pangan di Malaysia begitu kuat, sehingga DPR Malaysia pun dibuat panik jika Indonesia mampu mempengaruhi harga pangan di negaranya. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.